Bersama saya Chef Sabri. Saya dapat tahu Salai Power ni memang power. Dia memang terkenal dengan itik salai. Jadi sekarang saya nak pergi rasa. Okey dah, stop. Saya cakap dulu Okey, konsep Salai Power dia konsep ala-ala kampung lah Jadi kita masuk dalam. Okey guys, tempat ni kalau nak cantik kita datang malam lah, datang bersama family lah. Tengok konsep dia ni. Saya dekat, muka saya dekat. Okey. Okey. Sekejap ni sekejap. Okey, saya suka konsep ni konsep ala-ala kampung. Tengok dia pakai kayu bakar Sekali lagi, tak best. Okey, saya suka konsep dia, konsep ala-ala kampung. Dia pakai kayu. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. La Bamba, Chicago, Milano. Okey, sekarang ni saya masuk bahagian dalam So bahagian dalam tu memang luas lah. So konsep dia, pilih lauk, letak dalam talam, and you go makan dengan family. So ini pun ditengok konsep dia, konsep kedai-kedai kampung. So okay, right. Okay, ni dia punya menu selection lah. Kerabu sayur, tempoyak, daun. Kau teruskan jalan. Kat, kau terus jalan. Slow. Satu hari kau punya customer hari apa yang paling sibuk? Public holiday, Sabtu Ahad lah. Sabtu Ahad. Sabtu Ahad tu saya rasa boleh pergi dalam dekat 4,000 pack kot. 4,000 pack? 4,000 pack. Guys, weekend guys, 4,000 orang tahu datang. Jadi kalau you people datang you kena buat reservation dulu lah. Tak payah masuk. Payah. Sebab kita boleh menempatkan lebih kurang 420 lebih pack lah sekali pada satu masa. Okay, pokat jap Okey, Assalamualaikum. Ini antara dia pernah bekerja dengan saya masa di Swiss Garden Lumut. Sekarang ni dari Tauke lah. Saya rasa bersyukur lah, rasa seronok lah, sebab anak buah yang dah berjaya dalam bidang perniagaan dunia masakan ni. Nama sebenar? Nama sebenar saya Muhammad Shahabuddin bin Mahmud. Nama glamour? Nama glamour Shah ada, Budin ada. Okey. Jadi guys, kalau you people nak buat reservation, you boleh tengok dia punya website, Google. So nama glamour Shah. So pastikan di sini memang quite busy during weekend. Roughly dalam 4,000 pack tau. 4,000 pack tu memang busy lah. So konsep dia macam mana? Waktu siang konsep macam mana? Waktu siang konsep dia, kita konsep ala-ala dekat IKEA lah. Sekejap. Okey, kau duduk dekat sikit. Okey Shah, cuba cerita dekat chef konsep dia. Waktu siang macam mana, waktu malam apa yang you serve? Okey, waktu siang konsep kita adalah layan diri. Bila customer masuk akan beratur lah kat luar. Kalau kita punya dalam penuh, beratur, dah masuk, bila dah dapat meja dia akan bagi masuk dan ambil troli yang ala-ala IKEA tu. Okey. Dan semua makanan kita dah sediakan di atas. Okey. Di atas maknanya tempat penyediaan lauk-lauk kita lah. Jadi boleh pilih lah. Daripada masuk kita akan nampak ikan bakar dulu. Ikan bakar, lepas tu ada sup. Okey. Kalau Sabtu Ahad kita ada untuk kids meal juga kat situ. Lepas tu dan kita masuk ke dalam, dari situ kita ada bermula lauk gulai semualah. Gulai apa ni, kulat sisir, kalau kita panggil kulat sisir lah. Atau cendawan yang dekat daun kayu getah tu. Okey, cendawan kayu. Lepas tu ada nenas ikan masin kat situ. Itu semua gulai-gulai lemak. Dan lepas tu kita ada juga udang sambal petai. Lepas yang seperti itu kita aneka salai lah, daripada daging, ayam, itik, segala lah ada salai. Okey, Kat. Daripada segi harga macam mana pula? Dari segi harga, individual price ke apa ke? Kalau kalian select dia punya bahan tadi. Maknanya kita ada by portion lah, satu mangkuk lah harga dia. Bermula 10 hingga 15